Sinematografi dalam filem ni memang cantik gila. Walaupun ni adalah cerita thriller dinosaur, tapi diorang still bagi sinematik yang sangat cantik dalam filem ni. Aku amat suka gila. And then banyak kali aku tegur Munir, "Weh, bapak cantik shoot ni. Weh, lawa gila, lawa gila." Memang lawa. So benda tu yang buatkan aku rasa seronok bila tengok filem ni. Sebab kau bukan tengok cerita yang macam perlukan environment yang cantik, white shot semua kan. Kau tengok cerita dinosaur kan, tapi dia dapat bagi benda tu dalam filem ni. And then aku tak lupa juga, dia ada dia tak adalah satu, banyak agak shot dia. Macam ada muka macam ni kan, rapat kan. Lepas tu belakang tu ada lagi orang tengah borak. So benda tu rapat macam ni. So aku suka gila shot-shot yang dia ambil dalam filem ni. And then tak lupa juga ada satu scene tu, dia buat tracking shot tau. So dia macam wide shot, dinosaur tengah kejar seorang person ni. Lepas tu, person ni lari, dia ganti tracking dengan orang lain pula. Lepas tu, person ni lari, dia tracking dengan orang yang ni pula, dinosaur tu kejar. So, it's really good gila. Aku suka tracking shot dia, memang lawa lah. Itu yang boleh di-highlight dalam filem ni. Okay? Dia punya shot, cinematic dia, cinematography dia, color grading dia memang cun.